بسم الله الرحمن الرحيم في صدور الناس من الجنة والناس Suku anak buah yang ada kongsi untuk yang paling semoga daripada rumah ada rezeki insyaAllah bulan raya hari nanti kita akan buat macam ni atau dan raya terus insyaAllah. Terima kasih semua, cukup makan. Wow. Kakak, kat sini lah. Tu sedap ke apa? Sekejap dia dapat balik. Dah lagi. Tengok Abi tu. Sekejap je. Fabio Quartararo. Nenek dulu kan. Oh, aku tengok. Okey dah. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sini, sini, sini. Maaf saya batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dah batin. Okey. Okey. Ya, terima kasih Ayu. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan jodoh yang terbaik dah. Lepas tu, Amin paling kuat. amin. Amin. Diberikan kesihatan yang baik. Amin. Mencapai segala impian Ayu lah. Amin. Dah start ke? Selamat Hari Raya Ibu. Maaf saya dah batin. Lepas tu kita minta maaf tu kerana selalu naikkan darah Ibu. Ya, memang selalu. Selalu apa lagi? Selalu tak nak dengar cakap Ibu. Ya, selalu juga. Selalu humor. Lepas tu ada je benda tak kena nak menang. Kita minta maaf banyak tau. Dari hujung rambut Ibu hujung kaki. Rasa minta halal lah. Ya. Terima kasih sebab selalu masakkan kita. Lagi nak cakap Itu je. Ibu maafkan saya. Kesalahan ibu, sengaja ke tak sengaja ke, berhalalkan semua zahir maupun batin daripada awal lahir dan perut ibu. Dunia akhirat semua berkahkan. Terima kasih juga sebab sepayahnya ibu sampai hari ini. Sanggup tak pergi jauh tinggalkan ibu. Baik kita dulu. Terima kasih banyak lah kan. Ibu pun minta untuk juga kan ibu sebab orang kata pun susah senang sama-sama lah. Semoga anak ibu dapat yang terbaik dalam hidup. Segala impian tercapai, dapat jodoh yang terbaik lah. Mimpi dah hajarkan. Lepas tu tengok kamera. Yang penting tahun ni semoga Nadia Maisarah binti Muhammad Azam dapat peluk dan pegang tangan Fabio Quartararo. Ini depan ibu saya. Kita nak aminkan ke? Amin, amin, amin. Okey. Bagi sini dulu lah. Okey, you dulu. Selamat Hari Raya Allah. Kawan lah, kawan. Kita maaf kalau ada apa-apa salah. Halalkan semua benda. Alhamdulillah juga minta maaf. Kita kasih Kak Bella. Terima kasih banyak sebab Bella dengan kakak selalu gembira kala dengan Nadia kan. Kita susah senang sama. Kadang-kadang tak ada banyak, ada sikit. Kita susah sama. Ada happy dan gembira sangat-sangat korang. Impian Along satu hari kalau rezeki lebih, kita selalu cakap Along, selalu cakap Nadia, Nadia selalu cakap Along lah. Kita kalau diizinkan Tuhan, kita pergi rumah sama-sama. Okay, jaga dia baik-baik tau, jaga kakak. Anda kata apa-apa jadi Kak Along, tolong tengok Nadia. Imrah. Wasted. Lupa apa tadi? Aku lah. Selamat Hari Raya Long. Terima kasih. Apa minta halal makan minum. Terima kasih. Selalu kongsi rezeki dengan kita dengan Bella. Lepas tu semoga kita semua sama-sama selalu. Apa lagi Ada susun skrip hari tu pula.
Lepas tu semoga apa? Semoga terus sama-sama. Terima kasih sebab tak pernah lupa kita orang. Selalu pemurah dengan kita orang. Kongsi rezeki tu ini. Dah tu je. Pun sama juga, minta maaf dekat Ella. Selalu dengar masa lalu je, selalu bagi jalan penyelesaian. Selalu juga masak lalu macam dengan Nadia nak pergi mana kan. Susah payah macam ni hari raya sedang dengan Alu dan Nadia kan. So semoga kita sama-sama lah kekal sama-sama. Alu selalu doa Ella solat Alu, bukan untuk anak Alu je, untuk Ella dengan Bella juga. Semoga kita sama-sama dalam syurga Firdaus. Salam. Makan kan? Siapa nak dalam? Ariel tadi dapat beli. Yang lain. Ariel tak ada. Oh, tadi belum. Ariel harus kerja lagi tu. Kira Azul makan. Tahun lepas dia lambat sikit. Sebab Ibu, nanti dah tak ambil kan? Minum air dulu kan? ketupat segera for the first time. Sambal kacang, ayam masak merah and kari daging. So hi everyone. Kita dah hari raya dan kebosanan because there is literally nobody here. You can see there's no one. Ketupat ayam masak merah, kari daging, kol kacang dan sayur. Nasi minyak di sana. Kita ada persembahan hari raya yang kedua. Lagu apa? Gedik-gedik Gedik Rakit. Mempersembahkan Nadia Maisara bersama lagunya Gedik-gedik Raya. 1, 2, 3. Buatlah mata kat sana. Pisik kat mana? Ya, apa yang mana? Pisik. Gedik-gedik raya, gedik-gedik raya, gedik-gedik raya. Gedik-gedik raya, gedik-gedik raya. 1, 2, 3. Dede. Okay, Dede baru. Anare. Kau baju kau. Baju je. Dekat ada dekat kan cepatnya. Dalam. Dalam. Jangan masuk Suruh mama anu. Ikut kanak-kanak Rebina membawa mereka pergi ke mana? Aicha. Apa yang jam sangat ni ya Allah? Dah habis kemas semua rumah. Mop lantai. Pakcik. Nampak ni je. Buat yasin. Sebelah rumah Ira. Kalau dia beli pun satu-satu lain. Pergi dengan ni. Dulu kan Acik buat homestay. Nasi. Sama sebab Acik kan dia macam tak tak. Taman Sri Cincin. Oh, kat Cincin. Kita dengan semua macam tempat biasalah kita hari raya memang kita akan pergi kat sini. Dan menu dia adalah menu yang sama setiap tahun. Bucawan. Bukti jap. Isa Amina. Hai. Nak dekat chicken banana. Chicken banana. Chicken cheese.
Bella kata ni tisu jungkuk. Tisu jungkuk yang orang rebutkan. Sebab dia kata macam mana ada ke orang jual tisu dah guna? Soalan dia tadi, ada ke orang dah jual tisu yang dah guna? Bella kata ada tisu jungkuk orang rebutkan. Ada tisu jungkuk yang kita ambil. Dapat dia betul ni. Look at that stain. Mana? Mungkin Tak hidung kau. Rumah mak mentua ke apa, dia balik sini. Dia estetik. Itu yang tak dapat balik sini. Lupa sangat. Oren. Paling murah. Ubat. Kena tanya dia punya. Ubat. Check ke? Tak soft lagi kan? Kandung. Ni kandung tau. Yeah. Tengah faham salah silap keluarga. Misha dah faham belum? Netflix apa pula? Tak sudah. Sebab tu muka dia macam sini. Sebab suami Atok Su tu pun muka dia berupa Cina. Dia nak lu. Dia suka pergi rumah kedai betul. explanation dia betul ke tak? Dekat dah sampai tu dah betul ni yang tak faham. Ya. Bila jaga masa kecil automatik lah. Dah besar ke kecil? Kecil. Kecil. Bila kita di Oh my god. Woi, Kenal lah. kat mana bini nombor? Kau kenal usul sate tak? Usul sate. Yang apa sate? Apa usul? Sate. Sate. Jangan suruh. Main dulu tu kan. Tu ni anak menantu dia. Anak dia kahwin dengan sebelah. Kenal tak ada. Kak nak beli satu kak? Nak beli satu kak? Berapa satu? Berapa ringgit? Kain muda lah. Semua kain muda. Anak kain juga kain muda. Anu pun kain muda juga. Anak-anak semua kain muda.